Dan satu lagi pesan aku nak tahu ke? Mulut jangan capel, apa semua. Ingat tepek ni agak. Gitu, ngeri sikit. Jangan, bukan aku, jangan, tolong, bukan aku. Dia tadi aku memanggil dia. Ini bukan tempat awak dia. Ini hutan ni, saudara. Laut ada pantang, hutan ada pantang. Hidup tu arwah pantang larang. Memang binatang kau. Dikau ni apalah Ketut? Di mana aku, di mana dikau? Kemana aku, kemana dikau? Besok, kalau aku dah nikah, tak ada lagi kawan dikau dah. Macam tak ada kawan lain. Abang dikau ikut lagi Manalah dikau ni Ketut? Apa ni bocor dah ni? Bocor dah Ketut. Itu gara-gara dikau ni Ketut. Tu. Bocor dah ni. Lambat kita jumpa kawan tu kau. Aduh. Abang bersungguh tahu. Kenapa awak ikut abang terus? Sebab abang tu besar. Awak sering kena kacau budak tu. Nak panggil abang. Marah-marah jangan main budak tu. Maka awak sering ikut abang. Najon, Metam. Apa kisah Jang ni? Dia tadi awak nunggu sini dah. Tak pakai sampai-sampai. Awak Jom, kita dah duduk sini, dah ngumpul sini, tak pakai dia datang ke? Mana dia beritahu? Aku pun tak tahu. Dia suruh sini. Dia telefon aku kan. Dia pula tak datang. Bagus. Jom, bagus kau telefon je Jom. Oh, telefon Telefon. Aku telefon Jang. Halo Jang. Halo. Kemana ni kau ni Jang? Dia tadi kami nunggu dah. Tak pakai sampai-sampai. Aku belum bisa datang dah. Aku agak lambat sikit ni. Aku bawa adik aku. Kami tu bukan apa Jang. Nanti kami nak pesan air. Siapa nak mayur? Di antara kita ni orang yang besar tu dikau. Ban aku dah bocor. Kau aku sana. Dah lah, usah lama-lama lagi. Kami tunggu kat sini. Kenapa dia Nyong? Rupanya ban dia bocor. Apa tidak bocor Honda kecil, badan tak pelas nak ambil besar dah. Untung bocor Nyong, Pak Hitam. Kalau meledak. Mika ni. Nah, Pak Hitam kalau abang cakap orang paling lah. Dah. Air di mana air? Di mana yang tadi? Gelisah hati Pak Hitam tengok adik dia. Gelisah. Tak gelisah apa Nyong? Tak gelisah apa Pak jawab. Hitam kalau abah betina ngajon. Palinglah dia lah orang dia. Dah minum. Sedap ke? Macam mana nyocok ni, Wak? Astaghfirullahalazim. Nyocok ini pun tak tahu. Nak nyocok anak orang ini ah. Orang pernah kafe. Orang biasa kedai kopi pakai gelas. Kebek benar. Sedap banget. Ayah apa ni? Aku sujud ni. Ya Allah. Makanya Pak Hitam. Besok kalau nak bawa cewek, bawa ke sini. Betul. Hari ni Bio Jang yang mayor. Besok kalau Mika bawa cewek, Bio Mika yang mayor. Yuk kita minum. Okey, minum.
Tu jom. Jangan datang lah. Ketut. Apalah Diko ni ketut. Tahu ngikut aja. Macam tak ada kawan lain. Aku je lah ikut Diko ni. Diko, aku ada mak kan macam. Badan dia berat. Dia salah tau. Dah tahu badan aku kecil ni. Ketut. Apalah. Aku minta maaf betul lah. Sekali ini aja. Please dia, aku minta maaf betul dengan mereka tiga ni. Biasanya tak pernah lambat aku dah. Ban aku dah bocor. Budak ini ngikut terus Kemana aku tak dapat. Aku bonding dengan mereka bertiga dah. Itulah aku lambat tu. Aduh mak, sesak aku nolak anda tadi. Aku nak minum dulu Minum. Sedap dah ni. Siapa apa ni? Minum je dah. Minum Untuk aku mana bang? Diko ndak juga. Diko Ailam dah. Atau susu SKM sudah. Nah ini pula. Ni mahal ni Datuk. Tak boleh, Tak tak ada boleh awak. gitu deh Jang. Itu kan adik Dika Jang. Adik aku. Alah Tomel lah. Minum. Sedap ni. Jadi apa cerita ni Jang? Jadi gini Wak. Cerita dia. Kita ni dah daerah kota Wak. Sempat kemak kepala Wak. Sempak. Jadi aku ni ngajak mereka. Untuk berkemah Wak. Berkemah refreshing itu. Camping. Nanti kita ajak cewek Wak. Sana. Mantap tak kira-kira? Menurut mereka macam mana je? Mantap tu Jang. Kampung. Sepakat kalau aku macam itu. Dengan cewek ni, gemuk Pak Hitam. Gemuk. Tengok tu kan. Kau betina. Kalau cewek dia lah orang ni. Jang. Bagus tu mereka bertiga setuju. Jadi mereka soal biaya usah risau. Aku ni kawan besar. Besar aku ni. Sepakat. Kau tenang mereka. Tapi ada satunya yang tak ada. Betul. Periuk. Panci. Usah risau Jang. Kompor you ngah awak. Dia tak ada ni. Ngah nanti bawa kompor, Pak Hitam bawa. Kuali. Bawa kuali. Aku bawa pergi mangkuk Alah. Macam mana? Suai juga tu. Tapi ada budak apa tu bawa dah Ada sepol. Bawa je. Ajak dah dia. Kami jumpa Buat nanti apa dah sana. bawa je. Besok kucing ngah je dah. Ya. Besok dia bangah bawa. Tapi mereka dah perlu ingat, kita ni daerah yang jauh sikit ni, dekat daerah hutan. Agak-agak ini yang ngeri-ngeri sikit. Tapi mereka harus jaga-jaga diri. Aku pun tak selap juga dah. Tapi kita buat bahasa aja. Cuma kemak dah gitu. Maka itu kita siap-siap besok. Jangan tak mereka bawa besok tu. Panci, kuali, piuk, rendang apa semua. InsyaAllah. Siapkan semua. Tapi macam mana Jang daerah dia? Daerah dah aman dah pokok dah. Mereka macam mana ni? Okey. Setuju Kami okey aja. Okey. Kami setuju ya. Dah, kalau macam gitu. Jadi bila kita gerak ni? Jadi kalau macam gitu, besok kita gerak. Besok. Pokok mereka simpan alat-alat tu mereka harus bawa semua. Persiapan tu Okey. Budak-budak muda sekarang ni beria-ria nak berkemah. Dia tak tahu kat hutan tu paling banyak penunggu. Jin bertanduk, jin bertoncet. Itu belum bunyian. Asal copel segala macam paling bahaya betul ni. Hutan nak begitu paling banyak penunggu. Tempat tu keras. Hari tu ada orang tapak rumah saya cari kayu, hilang. Ini dia pula beria nak sana. Budak-budak muda sekarang ni Badi, kalau tak kena pada dia belum jera. Jadi tak bisa nak kita tegah dah. Dah terjadi baru dia tahu besok. Tempat tu keras tak usah macam. Kita tengok besok Kalau tak kejadian, asin lidah pun ni. Kita besok 3 hari di sana Macam mana jom? Ya, okey. Ingat besok tu Jang, pemakan jangan tak ada pula. Apalagi Diko buat makan Jang. Bekal. Kacau nanti tak ada pemakan kita. Pokoknya mereka tak usah risau. Soal pemakan, tahulah aku nanti Mak. Ngapa? Oh, Dika abang Jang mak. Diko nak ke mana? Nak ke camping. Apa Diko cari camping-camping ke sana? Tak apa-apa camping-camping. Ikut Mak ni tak boleh izin pula. Kami dua adik sama je mak. Yang satu besar, yang satu kecil. Tak bukan yang besar boleh ikut. Yang kecil tak boleh. Apalah Diko ni ketut. Belum aku bercakap dengan mak lagi
Diko dah bercakap duluan. Ketut. Bocor-bocor rahsia aku je Diko ni. Serah akulah nak pergi mana. Nak pergi sana ke, nak sini ke. Serah akulah. Diko ni di mana aku, di mana Diko. Kemana aku, kemana Diko. Dan kocik aku, dan kocik Diko. Untung Diko tak dalam bontot aku. Tah camping-camping apa Diko ni, Jang? Rumah paling besar. Ndak juga Diko pergi camping sana. Kamar Diko yang paling besar kat sini, Jang. Tah apa yang Diko cari nak tidur dekat hutan sana. Diko tahu tak, nak? Dekat sana tu tempat jin buang anak. Tempat jin bertendang. Diko tahu tak? Sana tu lah tempat jin bertoncit sana banyak. Apa kau cari sana lagi? Mak apalah mak marah aku, mak. Aku ni semak kempek tinggal di rumah, mak ah. Sekali aku nak ke hutan sana, aku ni pala, mak. Mahasiswa paling lama. Tak pakai tamat. Jadi, mak, aku tak betul pressing, mak. Apalagi kawan-kawan aku ni ngajak semua, mak. Dapat hitam ada situ, ngajon ada. Ramai kawan aku. Termasuk budak bisu tu. Siapa bisu tu nama dia kan? Itulah, mak. Jadi, aku minta tolong lah, mak Sekali ini aja, please deh. Kali ini aja, mak. Please deh. Panjang. Kata mak, Abang Jang boleh pergi. Tapi ada syarat dia. Ajar awak Kalau adik Diko Ketut pergi, boleh Diko pergi. Mak, apalah mak ajak Ketut pula pergi ajak sama aku, mak. Aku tu mak kemak kepala otak ni refreshing. Nak bawa Ketut ke, bawa badan ni susah, mak. Apa lagi nak bawa Ketut ni, mak? Aku nak sana, mak. Nak jumpa awet-awet, mak, banyak. Nak refreshing, mak. Kemak agak 3 hari dekat rumah ni. Mak, apa pula ajak Ketut ni? Aku pergi seorang je dah. Jang, jangan Diko buat kotor dekat sana. Kena ludah hantu Diko kang. Panau badan tu kang. Baru Diko tahu. Yang penting aku ikut you. Suka Diko nak ikut Diko harus dengar cakap aku. Awas Diko tak dengar cakap aku Aku pula meludah muka Diko. Diko pula kayap. Tahu tak Diko? Aduh Apa yang Mika gaduhkan ni? Sehingga terkeluk kepala tai aku ke dalam. Tak puas Mika buat aku berak dalam ni. Mana dia Aladi Aduh Mana dapat hitam dengan John ni? Dah bersiap belum nak kemah ni? Kata dia dah siap, yuk, kuali semua nak dibawa dia. Tapi tak ke mana-mana dia kah. Aduh, hari dah jam berapa ni? Pening jaga aku dah buat dia budak ni. Ketut! Apa? Sabarlah nak minum. Mana dah Ketut ni? Apa Panjang? Aus belakang tu. Kau ni rekak. Terus peranan kau ni. Cuma aku beri beras tak ansar kau ni. Diko ngapa pula duduk situ? Siapa nyuruh duduk atas? Biarlah aku nak duduk sini. Ngapa nak kau? Kursi ni kau ada ambil. Kursi ni kau mana? Paling kecoh orang tua ni. Ambil kursi ni kau. Puas. Macam ginilah adik abang. Bagus macam gini. Alah tuah manja. Intai bayu busuk lama. Alah tomel. Besok abang beli es tontong Ya bang. Sini. Beli es tontong. InsyaAllah halal rezeki. Apa tu? Diko dah siap-siap belum? Kalau awak dah nak ikut ni bang, awak dah siap dah bang. Tusah bagi tahu dengan itu. Yang penting satunya aku minta dengan Diko Kalau Diko nak ikut Diko usah nyusah aku besok Ya. Aku ni dah bawa badan ni susah, apa lagi nak bawa Diko? Tak mungkinlah aku bawa goni pula bawa Diko. Ya. Diko sana nak tahu tak? Diko nak tahu tak? Sana tu banyak hantu. Diko awak, Diko sana kena suruh hantu pula. Tahu tak Diko? Tu saya cerita hantu bang. Aku tak takut hantu tu. Maka dah aku nak pergi ni. Tu saya cerita hantu lagi Diko ni kecil-kecil tak khabar. Besok hilang Diko dekat hutan, disuruh orang bunyian. Mak jangan nyala aku besok.
Mulut Diko bang. Tusah macam gitu apa? Diko jangan takabur ketut. Dengar kata banjang Dikau. Diko kalau besok hilang kena suruh hantu, baru Diko tahu. Mak ayah juga yang susah. Lebih baik Diko tak payah ikut. Tinggal kat rumah je. Di mana tempat kemah kita ni, Jang? Jauh betul ke Saku? Tak sampai-sampai. Dekat lagi dia. Tak jauh lagi dia. Tu dekat lagi dia. Kita biasalah ni. Tanggung jauh tu. Kata tak ada pressing. Inilah ada pressingnya. Dapat lecah Jalan-jalan. Biarlah. Terlungkup awak macam ni. Tak apa-apa dah. Cari tempat yang anak muda. Kita mapala men. Mapala. Sedap kan? Sesak betul nampak aku, Jang. Kat mana tempat ni, Jang? Apa pula ni kau Tak sesak? sampai-sampai. Aku je macam ni tak sesak dah. Masih semangat lagi. Aduh, aku heran juga tengok dia kau, Jang. Badan gemuk macam ni, tahan berjalan tu. Semangat aje lah. Kau makan apa ni, Jang? Makan nasi lah. Aduh. Ketut. Dah, cepat dia Jun. Lari aku ni Jun. Dah patah ni kan. Jun, tolong aku Jun. Pegang. Tolong aku Jun. Tenang. Okey, selamat. Alah. Adik aku mana? Itulah jadi kau ni Ketut. Nak ikut juga. Kak aku kena marah mak kang. Ketut. Tolong. Aduh. Tolong. Cepat. Aduh. Itulah aku cakap. Dari kemarin dah. Kata aku saya pergi. Nak pergi juga. Itulah dia kau. Dah tu dah. Siapa salah aku kang? Mak salah aku kang. Astagfirullahaladzim. Tak ada. Mungkin aku salah pandang ni. Yuk. Kita pergi yuk. Yuk. Tak apa-apa, takut sonjong. Mulut usah terkabur gitu. Mana ni, Jang? Tak pakai sesampai. Dekat lagi ni. Tak jauh lagi dia. Situnya. Dekatnya lagi. Tahan je lah sikit. Semangat je lah. Jauh lagi, Jang? Tak lama. Dekat dah. Ini lah. Dekat ni. Tak lama dah. Ya Allah. 3 jam berjalan dah. Dekatnya. Semangat. Sampai dah. Sini lah tempat dia. Mana sini? Sini lah. Sampai juga akhirnya. Kumpul barang sini. Kumpul barang. Allah. Jang, mana Jang ni cakap tu danau kecil tu, Jang? Ada dekat situ. Kejap lagi ke situ. Aduh. Kemas dulu. Kita di tenda. Bangkit. Aduh. Bangkit. Kita di tenda. Kita di tenda sini. Tak tidur kita kan.
Baiklah, aku ingatkan dengan mereka semua kawan-kawan. Di situ ada danau 20 meter di sini. Mereka nak mandi, nak apa semua di situ. 20 meter di sini. Okey. Kemudian Pak Hitam, Ngajon siapkan nanti kayu api sini. Boleh. Nanti kita untuk tak lama lagi malam ni maghrib dah. Alah. Dan satu lagi pesan aku nak tahu ni ke. Mulut jangan capel, apa semua. Ingat tempat ni agak gitu, ngeri sikit. Usah percaya itu ke Jang. Benda macam itu tu saya percaya lagi. Jom kita cari kayu. Dia tu tak usah terkabul gitu ngah. Ini kan hutan ngah. Dia kau percaya benda macam itu? Ya Allah, mulut dia kau ni ngah. Saja kau lah Hitam. Astagfirullahalazim. Memang mantap danau ni, danau kecil ni Astagfirullahalazim. Balik. Kenapa Hitam? Kau tak nampak dekat danau kecil ada cewek tadi? Usah takabur. Ini satu pemandangan bagi kita. Mana aku tahu? Tak ada hal macam gitu je Hitam. Kau ni macam budak kecil Hitam. Memang tak ada otak kau ni. Dikau ni takabur dikau lah buat dikau binasa Ini hutan besar Usah bermain Ini hutan besar. Tak percaya aku je Hitam. Yang ada biasa nampak aku tak ada nampak satu pun. Otak kau ni otak betina yang tahu Hitam. Dah betina-betina mana yang kau nampak tu? Laut ada pantang hutan ada pantang Hidup tu arwah pantang larang. Memang binatang ni kau. Dek. Oh, Dek. Ya bang, ada apa tu bang? Awak buat air. Belum ada khabar, Dek, dari budak dua adik tu. Cukup risau abang. Tak dapat khabar-khabar. Dah lah anak kita 2 ekor tu. Di luar memang banyak. Tapi anak ayam. Ngabang, ni kesamakan anak aku dengan anak ayam. Ni kesangka aku ni induk ayam. Ayam apa tu, Dek? Air es bang. Minum dulu bang. Bismillah. Alhamdulillah. Cukup risau hati abang, Dek. Tadi abang jumpa Pak Penghulu kat jalan. Pak Penghulu cakap tempat tu berhantu. Kalau tahu macam gini, Dek, takkan abang beri budak-budak tu pergi. Lah sudah, Mika nak nyalahkan aku. Dah Mika yang kemarin izinkan waktu lepas berak kemarin izinkan budak tu pergi. Jadi Mika nak nyalahkan aku lagi. Tidak. Bukan abang nyalahkan adik. Adik suzon betul dengan abang. Anak kita dah 2 ekor tu. Abang nak nambah anak. Adik tak beri. Kenapa adik dah tua? Kalau abang nambah bini, adik pula menjak abang. Nak nambah bini, nak nambah anak. Berjalan aja sesak. Itu kan kaedahnya, Dek. Tak usah bawa perasaan. Dah. Abang pening. Mikir budak dua adik tu lagi. Dengar dari Pak Penghulu. Mudah-mudahan budak dua adik tu selamat. Tak terjadi satu hal di hutan. Doa je baik-baik bang. Untuk anak kita. Elok doa kita, elok untuk anak kita. Kita ambil kayu tu. Itu. Itu buat sini. Bos. Tahu kita masih sikit ni. Tak ada lagi dah. Dah lah cukup ni. Jom. Mana Pak Hitam dengan Hajun? Dia tadi dah belum ada sampai balik dah. Risau aku Ke mana dia? Risau pula aku. Padahal dia mencari kayu tadi. Ini awak pula mencari kayu. Kenapa pula sampai sekarang budak tu tak balik-balik Ini dah malam dah ni. Risau awak. Ini bukan tempat awak dah, Wak. Mana dia, Nyong? Manalah aku tahu, Jang. Yang jelas dia mencari kayu berdua tu. Sampai sekarang tak balik.
Mak risau aku macam ni, Jang. Pak Hitam! Ngajen! Mana? Hari dah malam! Ngajen! Pak Hitam! Manalah Ngajen ni dengan Pak Hitam ni? Tak pakai balik. Risau hati aku ni. Agak tak macam tak sedap ni, Jong. Hati aku ni. Tak gitu dia, Jang. Biar aku pergi dengan Ketot mencari budak ni. Hari dah malam ni. Dia kau tinggal sini. Seorang tak apa-apa kan? Usah menyanyah dia kau, Sonjong. Aku pula tinggal seorang sini. Tak berani aku ni. Apalah dia kau, Jang. Badannya besar. Takut tinggal seorang sini. Kata kau budak tu kat danau kecil. Biar kami pergi dengan Ketot kejap mencari budak ni. Usah lagi pergi. Biar kita tunggu 2 jam dulu. Baru kita cari pergi, Aduh. Kemana mereka berdua ni? Dia tadi aku memanggil dia. Ini bukan tempat awak dia. Ini hutan ni, saudara. Aku risau betul dengan mereka dua ni. Cari kayu pun tak dapat dia tadi. Tak mana-mana, hari malam dah ni. Kemana mereka? Mereka dua ni dari mana? Risau kami nunggu, tahu tak? Tak pakai balik-balik. Mereka ni usahlah buat kelaku Tak ada mana mereka ni bawa basah ni. Ini bukan tempat awak dah. Tahu dah mereka berdua? Aku risau cukup. Dari tadi dah aku risau mereka. Tengok malam. Ini baru malam pertama kita sini. Dah buat macam ini mereka. Takkan mana? Jang, jangan sempit mulut tengah takabur ni, kita binasa di sini semua, Jang. Takabur apa ni, Pak Hitam? Apa yang dicakap pengajuan ni? Takabur apa ni? Tak faham aku dia. Tolonglah jelaskan. Dikau nak tahu tak, Jang? Garam mulut tengah takabur tadi, aku nampak cewek ke danau kecil tadi. Ya tak dikau ni, Pak Hitam? Ya Allah, ya Tuanku, dikau usah tergabur dengan Anjun. Kita baru hari pertama di sini. Jangan menyanyah dikau. Ya tak ada ni, Pak Hitam. Penakut mereka dua ni dah mati baru hilang. Jang, mereka dengar kata Pak Hitam tu. Susah dengar. Mata dia ni mata betina. Otak dia dah terfokus dengan betina, Jang. Jangan kau percaya dengan Pak Hitam tu. Bodoh dia kau dengar. Dikau ni lagi tadi dah. Sudahlah. Sudah. Hari dah malam. Kita ke sini camping bukan untuk kelahi. Tak usah mikir kelahi. Apalah, mikir lagi. Kita ke camping ni. Mikir. Kelahi. Allah. Hargailah aku sikit. Dah. Ngajuan Pak Hitam. Kita ke sini camping bukan untuk berkelahi. Dah, Ketot. Ambil makan budak ni. Cepat, duduk sini, duduk. Duduk, Pak Hitam. Dah. Ngajuan Pak Hitam, tak usah berkelahi lagi. Ini bukan kampung kita dah. Ini hutan. Salut ngah tengok dia Ketot. Badan dia kecil, mental dia ni kuat. Mantap. Beda ngah tengok abang dia tu si Jang tu. Badannya je besar. Mental tempe ngah tengok dia tu. Mental aku beda sama Bang Jang Mental aku besar Sebab aku orang berani. Aku tak takut setan, jin, iblis. Yang aku takut cuma Tuhan yang di atas sana. Faham Mantap kata Ketot. Kita dua yang berani di sini, Tot. Budak 3 orang tu berselubunglah dalam kemah tu. Tak guna rana ke dah. Apa lagi Pak Hitam tu. Tadi petang dengan dia. Dia nampak betina. Tak apa-apa yang dipandang Pak Hitam tu. Ngah tak tahu. Agak otak dia tu otak betina. Geli ngah tengok Pak Hitam. Mental tempe sama abang ni kau tu. Iya Pak Hitam cakap macam itu. Badan ini besar, hitam kelat. Penakut lagi. Biar awak kencing dekat danau tu Mana betina tu? Biar aku kencing. Bawa sini. Mantap dia kata Salut ngah dengan kau ni. Mental kau ni
Kuat, mantap, semangat kau tu. Berani. Yuk kita pergi jalan dulu. Kita cari makan. Bantu ada pemakan kan. Yuk. Ngah, Ha? tak cari lah. Budak bertiga tu ya. Kita kakalkan lah. Kalau situ ada hantu, kita kakalkan yuk. Sebab aku suka ni kan. Makan kalau orang kan. Yuk. Gas. Kemana ni, Tut? Tak tahu lah. Tinggi dalang pada awak ni, Tut. Sesat ke, Tut? Sini dulu di kau ni. Air malam gelap. Di kau nampak tak batu apa tu, Tut? Batu apa lah? Batu kubur tak? Tak, batu kubur apa lah ni? Yuk kita kencing yuk. Yuk, kencing, kita kencing. Yuk. Yuk hantu tu buat hancing bau tu. Yuk. Batu apa ni kan? Batu keramat model ni, Tut. Batu keramai. Ini batu keramai ni. Batu keramai ni. Kau dia ajang. Anak dia ajang ke kau? Buka. Sebelum ni, kabur nak bahan leket ni. Buang lah. Dia hanya dia nak kencing. Awas kau. Buang lah. Awas kau. Sana sikit. Jelita. Tut. Sini, Tut. Ada nama dia, Tut. Jelita, Tut. Lantak nak jelita tak penting aku kencing. Biar dia pering jelita ni. Hancing bau kubur tadi tu lah. Apa lagi hak kencing? Bau pahit. Cakap pula lagi, Tut. Habis hang kencing dia tu. Itu kemah kita tu. Lah. Dah. Yuk, kita ke kemah tu. Yuk. Air malam dah. Nanti kalau malam jika nak kencing nak apa, beritahu ngah Tu saya beritahu ngah. Awak berani seorang ngah. Usah risau awak ngah. Dah. Kemana pergi kereta seorang tu? Pergilah. Bahaya pula ni. Pergilah. Mana danau ni? Yang dia bilang Pak Hitam ni. Dah start kencing. Ini danau kecil tu ni. Cantik juga Tak nampak apa Pak Hitam ni. Bagus kencing lah. Siapa tu? Ya Allah, ketut. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bukan aku. Aku tak nak kabur. Tolong, bukan aku. Tolong. Abi dah tumpah. Jangan. Tolong. Jangan. Bukan aku. Jangan. Tolong, bukan aku. Jangan. Bukan aku. Jangan. Tolong, bukan aku. Jangan. Tolong, bukan aku.
Ketek! Mana ketek ni? Ha? Ketek! Pak Hitam! Pak Hitam! Apa Bangun, kau ni, bangun, Jang? bangun! Bangun! Kau lagi Ketek tidur. mana? Ketek! Apa kau ni, Jang? Ketek! Kau lagi tidur ni. Ketek mana? Ketek! 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 Bangun, Pak Hitam! Ketek mana? Ketek! Sonjong! 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 Buka! Bangun, bangun, Sonjong! Sonjong! Ketek hilang! Dia tak ada tidur tadi. Aduh. Ah. Mana? Mana Ketek? Tak ada. Mana dia? Mana Ngajun? Ngajun tak ada juga yang. Tak ada juga. Aduh. Ke mana? Mana budak ni? Mana budak ni, Ayam? Mana ni? Ini bukan tempat awak lagi dah. Manalah Ngajun sama Ketek ni. Semalam dah kelari, hari ni hilang pula lagi. Kau tahu macam ni je aku tak pergi camping dia, tahu tak? Tak nyelamat betul budak ni. Mulut kau jangan macam gitu, Jong. Kan tujuan awal kita nak refreshing sini. Nak bersenang. Aku manalah tahu. Hari pertama kita budak ni berkelahi, hari kedua budak ni hilang. Aku pun tak mahu kejadian macam gini. Tahu tak, Mika? Sekarang ni usah kita fikir nak apa. Kita sekarang ni nyelamatkan budak ni. Ketek dengan Ngajun di mana sekarang ni? Tahu tak, Mika? Apa mereka dua bising ni? Hari masih pagi entah betul-betul berak di sana, kencing. Usah macam budak kecil lagi. Awak dah tua dah. Iya juga kata Pak Hitam ni. Buat apa kita debat-debat? Yuklah kita cari budak tu. Dikau seorang je pergi, Jang. Biar kami nunggu sini je. Pergi situ seorang Jang. Itu pun nak berkawan. Badannya besar. Apalah dia tertakut dengan lagi. Dah lah, kalau Mika tak nak pergi, biarlah aku pergi seorang. Kalau terjadi sesuatu hal nyanyilah aku orang Tol! Ya Tol! Di kau mandi? Tol! Mana di kau dek? Aduh, Ketut. Ngajun nyusah betul lah. Kau tahu aku tak nak pergi camping ni dah. Aduh. Nyusah fikir aku lah. Matilah aku nak marah mak dan bapak aku. Aduh. Ya Allah. Launya siapa tu? Dekat danau tu. Wah, launya. Siapa tu? Di mana ni Jelita? Abang dekat mana ni? Ini kampung Jelita, Bang. Jelita nak bawa abang jalan-jalan ke kampung Jelita. Hah? Apa? Jalan-jalan ke kampung Jelita? Kalau gitu, kenalkan abang dengan ayah Jelita, orang tua Jelita. Kalau dapat, abang bisa hantar belanja sikit. Yang Jelita yang lawa rupawan ini. Boleh kalau abang nak berjumpa dengan orang tua Jelita. Sebabnya di antara 5 orang kawan abang tu, cuma abang ni lah yang paling baik hati. Macam nak jatuh abang.
Abang tak pernah jumpa cewek secantik Jelita. Bahagianya hidup abang bisa jumpa dengan Jelita. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah mempertemukan aku dengan Jelita. Ish, abang ni pandai betul lah menggoda. Bang, kalau boleh jujur, Jelita ni memang dah lama nak cari calon lelaki. Tapi orang di kampung Jelita tak ada yang baik-baik. Tapi semenjak kenal abang ni, Jelita tu jadi jatuh hati sama abang. Kerana abang ni paling baik dan abang paling togah. Hah? Nak cari calon suami? Sebetulnya, abang juga nak cari calon isteri. Dekat kampung abang, tak ada cewek sebenar yang abang temui. Yang sekarang ini, abang temui, inilah Jelita ni. Betul layak Jelita ni jadi isteri abang. Ya tak? Kalau gitu, paslah kita bang. Abang nak cari calon isteri, Jelita nak cari calon suami. Kalau gitu, yuklah kita keliling kampung Jelita bang. Sekalian kita jumpa orang tua Jelita. Hah? Yuklah kita jumpa orang tua Jelita. Abang tak sabar lagi ni. Ke manalah dak jang ni? Dah setengah jam dah. Tak pakai berbalik. Pak Hitam, mana ni jang ni? Tak pakai berbalik. Risau pula aku. Dikau pula risau. Tadi kena ajak Dajang kau tak pergi pula. Dah usah risau lagi. Budak tu bukan budak kecil. Orang tua lah. Bukan gitu Pak Hitam. Dah lah, ketut dengan Hajun tak pakai balik. Tambah pula lagi jang pergi. Dah setengah jam tak pakai nampak muka. Pula lakap. Apalah, dikau terpelakap. Kalau dia nak pergi, pergilah sana kau. Ni kau marah aku Pak Hitam? Dah lah, biar aku pergi. Tu adikap, pula lakap nang pang ke manalah mereka ni. Pening kepala aku. Pula lakap nang pang Jang! Ketut! Ngajun! Pula lakap nang pang La ilaha illallah, manalah Mika ni. Kata dekat danau, tak ada pula dekat danau ni. Ya Allah, ke manalah? Jang! Ngajon! Ketut! Pak Hitam! Ngapa Jom, ngapa? Aku pergi ke danau kecil, budak ni tak ada Pak Hitam. Keliling aku di danau kecil. Dah, Jom. Dikau balik, dikau cakap sama mak bapak dia. Biar aku tunggu sini. Tapi dikau hati-hati Jom Yelah Pak Hitam. Yelah. Aduh, aku ambil tas dulu Pak Hitam. Pak Hitam hati-hati kat sini. Hati-hati Jom. Yelah. Ya Allah. Kenapa jadi macam ni ya Allah? Ini gara dak ngajun tadi. Gara mulut tertakabur ni. Awak nak sini nak senang-senang. Pak Ustaz, macam mana pandangan Pak Ustaz tentang masyarakat kita yang akhir-akhir ini maraknya tentang hal mistis ni? Itulah kadang kita dengan masyarakat kita ni. Terlalu sangat faham dengan mistis ni, terlalu percaya sangat. Jadi tak perlulah pada hal kematian, kehidupan kita tu, hal-hal benda-benda gaib sudah tentu Allah. Tak perlu dipercaya sangat. Tapi Pak Ustaz, masyarakat awak ni ada kadang-kadang orang yang kena penyakit usus buntu, kata dia berjalan tengah hutan terpijak pokok hantu. Agak banyak terjadi macam ni. Ada juga yang terpijak, yang kaki dia bengkak terkilir kan. Kata dia terpijak jari hantu lah. Jadi macam mana kita nak menyikapi masalah seperti ini di tengah masyarakat awak ni yang terlalu kuat mistis macam gini ni? Kita ni segala penyakit sudah ada penyembuhnya. Tak usah dihisau kan. Segala sesuatu tu ada jalan. Kadang-kadang masyarakat kita ni itulah tak sesuai dengan penyakit yang dicarinya, pengobatan jauh sangat. Jadi untuk kita ni harus benar-benar percayalah dengan ketentuan Allah. Macam Ustaz, ada ilmu agama dalam diri, bisalah. Tapi macam masyarakat awak ni, masyarakat awam, ada di penyakit, kadang-kadang penyakit kepala, sakit kepala ni, tak bisa diubat dengan pil peramik. Ada juga yang tak bisa masuk pil bodrik.
Cuma bisa diubat dengan pengobatan kampung. Macam temah kunyit, Ya, diputur-putur 7 kali, telentang telungkup. Ya. Baru tahu apa hantu apa negur dia kan. Setelah tahu hantu tu negur, ada beri ubat, berdelau sihat. Sakit gigi tu juga, entak aspirin sampai 2 tablet tu tak mempan. Tapi begitu temas kunyit atau buang tertegur dengan lain, pakai limau, pakai apa, sembuh pula dia tu. Jadi macam mana pendapat Ustaz tentang ini, macam mana kita nak mengatasi ni? Jadi gini bang, apakah dalam tertegur tu bacaan mantra-mantra atau ayat suci Al-Quran? Dia ada 2 versi tu. Ada yang dengan mantra-mantra, dengan buang-buang pelepah dekat laut. Yang kedua, versi kedua, ada juga dengan ayat-ayat. Nah, kalau dengan ayat-ayat, jelas itu ayat-ayatnya adalah ayat Allah. Lafaz-lafaz bismillah, alhamdulillah, tidak ada yang menyalah di situ. Kita minta sama Allah melalui sarana-sarana tadi tu, seperti kunyit dan segala macam. Kecuali dia minta kepada benda-benda tadi tu yang mintanya bukan kepada Allah, minta kepada benda tadi, tentu menyalah. Tidak ada yang salah kalau kita untuk baik dan minta kepada Allah. Berarti semua itu tergantung dengan niat kita, Ustaz? Ya, betul bang. Jadi senang nanti kami menjelaskan dengan masyarakat. Ya. Kalau berubat seperti ini, salah dalam segi syariatnya kan. Kalau berubat dalam segi ini, boleh. Tapi ada satu lagi yang nak saya tanyakan, Ustaz. Tolong aku. Tolong aku. Aduh, mati. Tolong aku. Astagfirullahaladzim. Tolong. Ada suara. Tolong aku. Pak Ustaz. Tolong aku bang. Rika, jom. Tolong aku bang. Astagfirullahaladzim. Jang. Ngajun Pak Hitam. Lagi bahaya kat hutan. Tenang tu. Cuba kita buat tepi. Tolong aku bang. Kita tepi tu. Kita tenang tu. Kawan aku hilang semua di hutan bang. Sabar. Tenang lu. Macam mana ni, bang? Macam mana cerita dia? Tenang. Macam mana Kami cerita pergi dia? camping bang. Jang. Ngajon Pak Hitam ketot. Hilang semua. Oh ni hilang bang. Tolong aku bang. Dah. Dikau tenang dulu. Dikau pergi rumah orang tuanya Jang, beritahu segala macam. Biar kami dua pergi rumah Datuk Ngulu. Betul bang? Nah. Jadi aku harus pergi sana bang. Ya, dikau pergi sama Bapa Jang dulu. Betul kata Ustaz tu? Ya. Dikau pergi mah Jang. Biar kami dengan Ustaz pergi mah Ngulu. Betul. Biar kami dua. Dikau pergi rumah Jang dulu. Jadi aku harus pergi sekarang. Ya. Hilang aku harus pergi bang. Ini bahaya ni bang. Betul. Beritahu orang cepat. Kami beritahu orang kampung dulu. Tengok tu Ustaz, budak tadi tu Ustaz. Allah. Rumah sebesar-besar tidak tinggal dia. Ya. Dia tahan camping dalam hutan. Tidur dalam hutan. Tempat jin bertendang, tempat jin bertanduk. Kalau dah tertegur, siapa yang susah? Betul bang. Itu kita tak tahu sekarang apa yang terjadi dengan Adi yang dalam hutan sekarang. Jadi abang tak usah marah macam ini. Buat bertenang. Kita berdua pergi adu Tok Pengulu. Nanti apa-apa terjadi hal lebih parah lagi. Untuk menyelesaikan macam itu, tak usah marah-marah. Suai lah pusing ni. Dah umur Jang umur setahun. Besar pula dah Jang sekarang dah. Dah lama dah bawa tak balik Sat Panjang ya? Rasa akak dah 2 tahun tak? Tak balik sini? Memang iya, memang lama betul lah awak tak balik Sat Panjang. 2 tahun lebih puasa pula. Tapi nampaknya banyak betul lah perubahan kat kampung kita tu dah. Kita ni memang banyak. Banyak betul perubahan kat cukup sini. banyak. Yang pencuri banyak. Lengkap. Tukang gibah banyak. Tukang fitnah banyak. Penyangak pun banyak. Bahadur banyak betul perubahannya tu. Saya cakap bawah. Hei! Apa buat tu? Apa buat tu lah? Wan bila balik? Singgah sini. Yuk kita singgah yuk. Yuk. Kalau dah kena pelawa ni apa? Tondak je. Apa khabar? Sihat? Alah, baik. Lama tak jumpa ya? Alah. Sedap meren kan? Yalah kita duduk dulu yuk. Betul atap kat dalam rumah. Kita duduk di sini yuk. Kita bual dulu iya, baru ganti atap sana. Sini. Rumah. Wah, duduk. Bual dulu kita Wah, kenapa rumah ni? Apa yang dibelah? Ganti atap. Rumah dah lama tak ganti atap. Dah besar Jang tu dah umur 20 tahun lebih dah. Barulah ni berganti atap. Oh, tak tanggung lama baru berganti atap. Gitulah. Gitu lah. Kuat lapuk model mewah ya? Iya. Mak Ngah mana? Ada apa Jong? Ada apa?
Ada apa tolong Jong? Ada Jang apa? sama kereta hilang kat hutan bang. Ya Allah Jong. Ngapa anak aku bisa hilang Jong? Kenapa? Ke mana anak aku? Gitu kan. Ada apa? Ada apa? Ada apa, Jong? Bang. Jang sama kereta hilang. bang. Astagfirullahaladzim, anak aku. La ilaha illallah. Anak aku. Mau kita pergi Penghulu. Mau kita pergi Penghulu, beritahu Penghulu. Tolong panggil orang kampung. Tolong panggil orang kampung cari anak aku. Bang, kita kasih tahu orang kampung bang. Kita tak tahu ni beradaan Jang sama kereta apakah hidup atau mati bang. Mudah-mudahan Pak Penghulu ada. Biasa Dia tak bisa ada. lambat ni lah. Harus cepat ni. Benda-benda hal dah jadi ni. Allah. Assalamualaikum. Tak Penghulu. Tak Penghulu. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Duduk. Allah Akbar. Saya tak Penghulu Aduh, sehat. Inilah badan agak sakit sikit ni, demam-demam. Ya, betul. Pak Ustaz ni datang ni, terburu-buru ni, Nen Saipul ni. Apa ajak ni? Jadi gini Tok Penghulu. Budak kampung kita ni semalam pergi camping. Jadi tak balik-balik. Apa pasal tak balik? Jang, Ketut, Ngah Jon, Pak Hitam. Macam mana solusinya ni? Tok Penghulu. Dekat mana dia tu bisa ada orang tu hilang tu di camping tu? Dengar kabarnya dekat danau kecil. Berarti lokasi dia dekat danau kecil tu. Ya, Tok Penghulu. Budak ni kadang ini dah. Sedangkan dulu aja sudah ramai yang hilang, tidak bisa datang lagi orang bomo mana pun. Ini Pak, kita nak mencari dia. Yang kita sekali hilang. Itulah Tok Penghulu. Budak kita ni sekarang ni tak sah kau tak nyusahkan orang. Jadi itulah. Dah menjadi macam ni, payah nak buat. Itulah budak ni Pak Penghulu. Dia dapat dia nanti tu makan dia pasing dia satu-satu. Cukup muak betul awak dengan kelaku budak ni. Itulah masalah budak ni. Masalah apa-apa sikit Penghulu. Yang tak sedap Penghulu nak tidur pun tak dapat. Masalah dia nikah panggil Penghulu. Masalah nak berbini gang Penghulu juga. Anak mampus sampai masuk kubur, Penghulu juga. Ini masalah hilang buat dah. Macam hilang gaib. Jadi rasa-rasa saya kalau masalah hilang ni bagus dia kumpulkan orang kampung dulu. Dia kumpul, kita cari sesama. Kena saya ni malam ni ada kenuri sikit. Minta maaf aja Pak Ustaz. Kena dah terjanji dengan orang. Kena telaga tu agak angkir sikit. Jadi Pak Ustaz kalau ke sana mau orang tu baca-baca ayat sikit. Takut Pak Ustaz pula hilang sana. Jadi Tok Penghulu tak dapat pergi ni dah? Nampaknya tak dapat dah Pak Ustaz. Biarlah Pak Penghulu pergi kenuri dulu gitu. Ada kenuri punya. Ya, Jangan takut. Jadi beginilah Tok Penghulu. Kalau begitu solusinya kami ngumpul orang ramai. Kumpul semua masyarakat, warga untuk mencari budak hilang ni tadi. Kalau ia sempat pun Tok Penghulu balik dari kenduri tu, susul-susul lah kami nanti. Suruh nyusul ke sana? Aku tahu betul penghulu kami ni labu air je banyak. Sebetulnya penakut. Cakap berani. Takut cakap takut dah. Inilah mereka ni. Kijimnya. Gara-gara mereka ni orang camping dalam hutan. Semua orang susah. Dah lah bang. Kami tahu kami salah. Sekarang ni yang lebih penting macam mana kita mencari Jang, Ketut, Pak Hitam, Ngajon. Yuk sekarang kita pergi yuk mencari yuk. Pak Ustaz, tolong saya Pak Ustaz. Risau hati saya Pak Ustaz. Jumpakan anak saya Pak Ustaz. InsyaAllah kita cari bang. Kita lagi usaha ramai-ramai ni untuk mencari anak abang ni. Tak usah risau. Sekarang ni dekat mana nak kita jalankan lagi? Semua hutan dah kita keliling. Kemana arah tempat budak ni hilang ni? Yuklah bang, tak jauh lagi bang. Yuk kita sekarang pergi yuk. Yuk, tak jauh lagi. Jang! Ya Allah. Manalah mereka ni? Jangan jumpa. Jang! Jang! Ya Allah, Jang manalah mereka ni?
Apa tu ya Allah? Astagfirullahalazim. Itu apa tu? Tak usah dihirau sangat. Pokoknya kita datang kemari luruskan niat untuk mencari yang hilang. Pokoknya lafazkan Allah dan istighfar. Dah, berjalan. Ketut. Jang. Balik nak. Ketut. Jang. Budak ni. Ketut. Ya Allah. Dengar suara orang ya Allah. Mudah orang kampung ya Allah. Pangah. Ini tempat camping. Mau cepat. Cari. Yuk, inilah Pangah. Mana dia? Ketut. Jang. Alhamdulillah Pangah. Mana anak aku? Anak aku mana? Hilang di danau kecil. Danau mana? Hitam cepat. Sana Pangah. Cepat beri tunjuk kami Hitam. Cepat Hitam. Yuk bang. Jelita. Cantiknya kampung Jelita ni Mana rumah Jelita? Tapi jalan apa tak elok macam ni? Tapi walaupun jalan tak elok macam ni Jelita, abang siap jadi suami Jelita. Abang kuat nyangkul. Jelita, anak ayah. Mana rumah Jelita ni? Bang. Berhenti. Itu ayah Jelita. Apa? Ayah Jelita? Apa bebe Jelita? Jelita kelapa hijau, berminyak. Apa Jelita kelapa puyuh? Apa resep? Abang kenapa macam gitu? Tak bolehlah cakap ayah Jelita macam gitu. Ayah juga. Tak boleh cakap gitu. Saya dengar. Nanti saya tersinggung ya. Tidak pak. Saya minta maaf pak. Saya tak bercakap macam gitu dah pak. Cepat mau kita cari Jang. Inilah Astagfirullahalazim. Mana anak aku? Anak aku mana? Hitam mana aku? Mana Hitam? La ilaha illallah. Ketut. Jang. Mana engkau nak? Jong mana anak aku Jong? Tak ada Jong. Hitam. Mana anak aku Hitam? Ya Allah. Ketut. Jang balik nak. La ilaha illallah. Mana Mika nak? Bang, kalau gitu kita berdoa aja bang. Bantu saya Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita temukan. Mana yang terbaik Pak Ustaz? Bantu saya Pak Ustaz. Kita tadahkan tangan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulih ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lah yang maha kuasa ya Allah. Amin ya Allah. Yang menunjukkan segala sesuatu bagi kami ya Allah. Amin ya Allah. Kami percaya ya Allah yang gaib itu gaib ya Allah. Kami percaya dengan makhluk gaib itu ya Allah. Amin ya Allah. Maka dari itu ya Allah, Amin ya Allah. tunjukkanlah kami ya Allah untuk menemui kawan kami yang hilang ya Allah. Amin ya Ya Allah. Allah ya Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami untuk petunjuk menemuinya ya Allah. Amin ya Kabulkan Allah. hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jelita, abang nak nikah dengan Jelita. Abang sayang Jelita. Jelita, I love you Jelita. Ini Manda. Tergagau Manda. Tadi dia pergi nak apa ke camping. Turun ke tanah, tiba-tiba tumbang. Udah tersadar. Kami kasih air minum. Dia ngado sakit kepala. Kami kasih bodrek, tak ge kurang. Macam mana Manda? Tergagau, Jelita-Jelita mana dipanggil? Kami pun tak tahu. Oh gitu. Budak ini bukan apa ni, bukan pening biasa ni dia. Astagfirullah. Ini dia nampak sesuatu tanah tadi. La ilaha illallah. Ni dia ni tertegur ni. Bantulah Manda. Macam mana supaya anak kami ni sembuh Manda? Ni kuat tertegur dia ni. Risau pula kami Manda. Bantu Manda, macam mana biar sembuh Manda? Yalah, memang nak cuba-cuba ya. Cuba ambil nak. Ambil air cik nak air. Ambil air ya. Ini sebelumnya minta maaf benar Manda. Ya. Apa ada zaman sekarang masih tertegur? Saya macam tak percaya Manda. Nak. Dulu ada istiadat tu ada lagi. Bau di kau. Budak ini nak. Kuat tertegur ni. Sampuk ni paling kuat ni tampuk. Tertegur ni nak.
Adat istiadat budaya Melayu. Tak mempen, tak peramik, tak bodrik dah. Harus dibuang tegur juga. Ini tertegur nama ni, sampuk. Ada yang negur dia ni tadi ni. Astaghfirullahaladzim. Pelik pula saya Mandak. Cuma dengan kunyit bisa sembuh. Jampi-jampi apa Mandak baca? Mandak ni kalau ngobat gitulah nak. Tak ada berjampi-jampi dah. Doa-doa yang tak elok tu tak ada dah. Semua daripada ayat semua. Subhanallah. Usaha je nak ya. Yang nyembuh tu Allah. Inilah pakai kunyit, pakai air, doa dia. Itu yang dapat Mandak buat. Kalau dikau izin dengan Mandak, nak Mandak cubalah. Jang. Kata nak pergi camping. Macam gini pula jadi. Rupanya tertegur. Tertegur badan besar. Main tipis macam apa? Kulit bawang. Tak jadi kita pergi camping dengan dia. Tak tahu lah. Kalau macam tu Mandak, tolonglah sembuhkan anak kami Mandak. Mana yang terbaik untuk Mandak lah. Ya, Mandak usaha nak ya. Ya Mandak, terima kasih Mandak. Suara apa tu? Siapa manggil aku tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Jang? Astagfirullahaladzim, Pak. Jang? Pak. Sado Jang? Jang? Pak. Alhamdulillah. Satu anak aku dah. Alhamdulillah Mandak. Sando anak kami Mandak. Jang? Jang? Di mana Pak? Buat istighfar Jang, buat istighfar. Ngucap nak, ngucap. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah anak aku. Alhamdulillah ya Allah. Cuba cari anu nak. Alhamdulillah. Kunyit nak. Buat sini nak buang tegur dia ni. Dia kuat tertegur nak Mandak buang tegur. Ambil kunyit buat sini. Jang, buat istighfar nak. Buat istighfar nak. Apa yang jang panjang dulu tu Jang? Jang istighfar nak. Apa yang ditenung kat luar tu nak? Jang? Oh Jang. Buat istighfar nak. Sehat badan anak bapak. Istighfar nak, istighfar, buat istighfar. Usah mengerang nak buat istighfar. Awak Islam. Ni mengerang badan je besar. Itulah dengar cakap orang tua. Tak apa nak melambat ke hutan, ke camping. Tak camping-camping apa. Cakap tak usah pergi, nak juga pergi. Kan macam gini lah. Belum camping lah tertegur pula dah. Apa sebab sampai ke hutan kemarin? Buat istighfar, buat istighfar. Ngucap. Astagfirullahaladzim. Ini jangan buang-buang nak ya. Biar dicampak seorang. Esok kalau badan tak sihat, tak usah camping-camping lagi, kemping-kemping lagi. Duduk aja di rumah. Ya? Aku ngapa malah. Dikau ni tertegur, kuat tertegur dikau ni. Nasib baik tak sampuk besar tadi. Jang, dengar apa kata Mandak tu? Entah camping-camping apa. Awak tu lah maya badannya besar. Jadi Mandak, kalau tak sembuh macam mana Mandak? Apa nak? Kalau tak sembuh? InsyaAllah dia sembuh dah. Kalau tidak juga betah dengan kunyit dengan air ni, adik kau cari mik tu keroke, beri dia keroke. Elok tu kan? Itu pula Mandak Itu elok dah. Sembang lagi. Tegur-tegur apa? Dah kunyit-kunyit apa?
Alah. Hah? Jelita. 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 Bang yang tumbang lagi. Ini tetangga lain nih. Tetangga nak berbini. Tak ingat. Dah. Tak. Dia tak ingat, dia mikir pula. Macam mana tadi mikir tadi. Ulang. Mikir tadi. Abang ni, lupa aku apa yang nak cakap ni. Laut lain pantang. Getuk sama macam tenggelam dekat situ. Tenggelam.